Apa khabar semua? Saya nak memperkenalkan buku Minda Strategik, buku terbaru saya yang ditulis khusus untuk usahawan bagi membantu mereka merangka, melaksana dan juga menilai strategi perniagaan masing-masing. Tanpa strategi, perniagaan kita akan terumbang-ambing kerana di luar sana situasi perniagaan sentiasa berubah-ubah. Jika kita tidak nampak corak yang mendatang, kita tidak nampak peluang yang ada dan risiko yang mungkin akan memberi kesan kepada perniagaan, maka kita akan tiba-tiba terkejut dengan kesan yang ada. Jadi buku Minda Strategik ini secara amnya membincangkan berkenaan dengan 8 minda strategik yang perlu ada kepada usahawan. Kemudian kita cerita tentang peranan misi dan visi dalam strategi, komponen-komponen strategi yang lain, dan diikuti dengan perbincangan dengan lebih mendalam berkenaan dengan proses membentuk strategi, melaksanakan strategi serta cabaran-cabarannya, dan yang akhir sekali ialah penilaian keberkesanan strategi yang telah kita laksanakan itu. Jadi saya berharap buku ini menjadi satu buku yang komprehensif yang memberikan anda kefahaman berkenaan dengan strategi yang perlu ada kepada perniagaan masing-masing, dan diharapkan anekdot-anekdot yang saya kongsikan berdasarkan pengalaman sebenar saya berkenaan dengan strategi dan juga kajian-kajian kes berkenaan dengan bagaimana aspek-aspek strategi diambil kira di luar sana, ianya akan membantu anda semua untuk membentuk strategi yang menjadikan perniagaan anda mantap dan berjaya di masa hadapan.